Hey! Nenek? Baiklah, semua. Pada pusingan pertama, saya mahu anda sediakan jeli Coca-Cola untuk Harry saya. jahat. Itu sahaja. Senang ke? Baiklah. Jelly. Saya tak pernah buat ini. Dan saya pun tak tahu di mana nak mula. Oh, pertama sekali, Biarkan keseluruhan tentu privasi saja yang baik. gali Coke. Jom buat ini. Hampir sempurna. Ops. Oh, tapi jelly? Lebih baik kering kan? Oh, At frigas Karainas för mastercredit säger fly from siapa yang Bayburger. beli sarian? Saya tekan beliau kali tengah baik baik jalan kedin. Dan sekarang, sendawa tanda tangan. Hah? Oh, wow. Dan awak tadi cakap sesuatu tentang adab. Baiklah, anda perlu tambah sedikit gula-gula ke dalam cola. Ia akan jadi lebih sedap dan lebih cantik dengan itu. Seterusnya, saya akan tuangkan sirap jagung ke dalam botol yang sama. Terima kasih, kepada itulah cola saya akan segera bertukar menjadi agar-agar. Hanya tinggal untuk menggoncangnya dengan teliti. Oh, nampaknya sirap jagung terlalu melekit. Ya, mari kita teruskan. Tunggu. Ya, ia memang terlalu melekit. Saya terpaksa menariknya keluar dengan kuat. Kalau tidak, bagaimana Becky akan rasa karya agung saya? Oh, ayo. Oh. Ia percaya. Baiklah, jeli saya hampir siap. Tinggal sejukkan sedikit supaya lebih kenyal dan sedap disentuh. Oh, semuanya terlalu rumit. Jeli terbaik adalah madu biasa yang anda boleh letakkan dalam ais. Bukankah itu idea yang bijak? Ya, atas dokumen soal, besarkan setuju cara buat jeli sebenar. Untuk memulakan, tuangkan cola ke dalam kuali. Selepas itu, saya akan masukkan beberapa marmalat sejuk ke dalam cola ini. Mereka akan cair dan menjadikan masa depan karya agung saya lebih baik. Bahan terakhir adalah rahsia. Saya akan memberikan jeli kilauan yang cemerlang. Sekarang, campuran yang dihasilkan perlu dimasak dalam kuali. Kacau dengan teliti. Dan apabila jeli sudah siap, anda boleh tuangkannya ke dalam botol. Begitulah. Isi sehingga penuh. Dan langkah terakhir ialah mengeluarkan jelinya. Tiada siapa yang dapat mengendalinya sebaik nitrogen cair. Kita perlu mengisi botol, kemudian tunggu beberapa saat. Anak-anak, berhati-hati. Jangan lakukan ini tanpa orang dewasa. Sedia. Vicky, Dr. President untuk serius beberapa hari ini. Saya tidak tahu di mana hendak bermula. Semuanya kelihatan sangat menyelerakan. Mungkin biar nenek jadi yang pertama. Rasanya seperti biasa. Sayang, bagaimana dia menarik berat itu kawan? Kenapa ia begitu berkilat? Apa itu? Nah, Jill yang tinggal. Wow, sangat cheesy. Jika tiada siapa ada soalan, Jill menjadi pemenang. Saya tahu Itu. Oh, apakah ini? Ini semua yang anda perlukan untuk membuat waffle. Mari kita pergi, kawan-kawan. Ia memang bagus, Tidak. Janet. Waffle? Tapi apa? Oh, waffle adalah hidangan istimewa saya dan saya tahu lebih baik daripada sesiapa jenis waffle yang cucu perempuan saya suka. Pertama, anda perlu menguli dough. Semuanya standard di sini. Tepung, telur, mentega. Tak dapat bayangkan. Dan kami tanpa gula dan susu. Susu itu sebetulnya amat sedap. Adunan hampir siap. Bagaimana dengan ucapan ini ya? Mesin saya laju. Adakah ia penting? Oh, bagaimana boleh begitu? Oh, lebih cepat. Oh, lebih cepat. Oh, tenang, maafkan saya. Ya, dengan 2 tangan jauh lebih cepat. Ya, saya ragu tentang itu. Saya kasih 31st Juni. Trying great route of rank or joker for kagan itself. Dan sekarang meletakkan Oh, semua berasingan. Ia berwarna-warni. Sekarang kita boleh masak waffle kita. Dengan bantuan dough berwarna, saya boleh buat waffle berwarna. Dan saya juga mempunyai sesuatu yang sangat sedap. Saya sudah mencuba semuanya. Menjadi diri sendiri.
Baiklah, pokok ada di mana fikir Anda boleh bersaing dengan Chef Annie yang hebat. Oh, cantik, waffle pelangi saya sudah siap. Sekarang Anda perlu menyajikannya dengan indah. Letakkan ia di es pagar siram, and then sedikit krim putar akan berfungsi sebagai awan. Nenek suri kita bukan berwarna telah akan memudaratkan. Herd untuk kecantikan tambahan. Hebat! Batul di atas. Oh, tunggu sekejap, anak perempuan saya suka ni. Dan mereka sudah selesai. Menghiasnya dengan ais krim dan beri. Tiada yang lebih baik pada hari musim panas yang cerah. Beritahu saya dari mana pun Bagaimana anda- sama ada. Orang ramai nampak begitu bimbang di sana. Ya, itu. Bertenang, saya ada semuanya di bawah kawalan. Oh, kawan. Atau tidak? Oh, saya ada idea. Saya pasti ada sesuatu yang berguna di sana, kawan. Bukan itu. Oh, telinga besar. Kita Saya ada tidak masa tahu untuk itu masuk. boleh muat dalam beg galas saya. Hey. Oh, dan inilah yang saya perlukan, Mi. Ia dari Mi segera yang saya akan buat waffle baru. Masukkan. Lihat, Nampaknya sangat menyelerakan. tak rasa begitu. Mari kita tanya Vicky. Baiklah, baiklah. Opa mie jenis apa ini? Tak pernah nampak ini sebelum ini. Harap ini juga bagus. Mari kita periksa. Aduh, jijik. Tak pernah rasa yang lebih teruk dalam hidup saya. Tapi nenek buat waffle yang saya suka. Seronok tahu ada orang ambil berat tentang anda. Terima kasih, nenek. Sedap sungguh tak terkata. Oh, ya. Wah, dan Chef Amy telah membuat karya seni yang sebenar. Selain itu, ia sangat sedap. Bravo! Tetapi mungkin kali ini, tiada siapa yang dapat dibandingkan dengan waffle nenek. Saya sudah menyukainya sejak kecil. Dia adalah pemenangnya. Oh, hore! Saya tahu saya boleh kalahkan semua orang. Apa kali ini? Saya mau donat. Saya harap anda boleh menyenangkan saya dengan mereka. Saya kasih donat di answer. Sedap. Oh, lupakan saja. Sedap? Saya setuju. Memang sangat sedap. Oh. Adakah kita sudah mula? Maaf, saya benar-benar terleka. Tapi baiklah, saya bersedia untuk mula memasak. Pertama, saya perlu mengambil sekotak Oreo dan menghancurkan biskut itu. Tadum. Sekarang serbuk ini perlu dicampur dengan Nutella. Bahagian memasak yang paling saya suka. Sebab selepas itu, anda boleh cuba apa yang saya ada. Oh ya, sedap. Tinggal tuang campuran coklat ini ke dalam mesin untuk membuat donat. Tengoklah itu. Oh, apa itu? Oh, di sini campuran donat. Terima kasih, Chef. Tuangkan dalam bentuk acuan. Dan mari kita tunggu. Betapa lambatnya kamu. Ini mini donat saya sudah siap. Lihat betapa cantiknya. Sekarang mereka perlu dibahagikan kepada separuh. Begini. Dan kemudian saya akan kasih sirup dari air. Ayam shop. Saya contain perlutan marshmallow cair yang akan saya hias donat saya di atasnya. Untuk melakukan ini, saya akan memasukkannya dalam bag dan memerahnya pada donat melalui lubang di sebelah yang lain. Sangat mudah dan sangat sedap. Dan langkah terakhir, manik hiasan. Tampaknya, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya saya memasaknya. Karya agung. Saya ada... Awak hanya boleh cemburu. Oh, saya nampak. Donat saya hampir siap. Saya cuma perlu menaburnya dengan gula halus. Oh, Jill. Oh, saya minta maaf. Sekarang semuanya sudah siap. Oh, saya benar-benar... Tetapi tidak mengapa. Saya bertahan. Oh, kasihan Vicky. Dan untuk adiknya, Jill. Oh, betapa berantakannya. Tak perlu melambai pembahagi bahaya seperti itu. Lihat betapa indahnya ini.
Dan donat ini akan lebih sedap selepas saya sapukan dengan Nutella. Sudah tiba masanya untuk memilih. Agak-agak cereal menggalian. Chef Annie mempunyai donat yang paling cantik. Saya mahu mencubanya dahulu. Donat itu bukan sahaja cantik, tetapi juga sangat lazat. Saya sangat gembira. Seterusnya, mari cuba donat nenek. Betapa lazatnya, tetapi terlalu biasa. Saya mengharapkan sesuatu yang lebih. Joe, saya harap donat kamu akan mengejutkan saya. Coklat, seperti yang saya suka. Tetapi, kedai Amy masih ada donat paling lazat. Mari ucapkan tahniah padanya atas kemenangannya. Ada orang telah menghargai saya. Penghantaran. Betapa tepat pada masanya. Aduh, ini penghantaran awak, Cik. Oh, jadi ini untuk kamu. Ini hadiah untuk diri saya sendiri. Apa yang kita ada di sini? Ya, sekarang nak ambil benda ni dan agak berat. The senian sin sesigur kesal resmi Chong gamut berayan untuk bermain Tree. Daktiput biang apa yang akan dilakukan? Si alat-alat air di bini mereka. Indian audio tape Pingalig ber James Darren chat Ikis firsting so Wario Hey we're chat beer and Dinan work here James or Tinger on Ticker whatever we're ringing Che Dan Sierra me earlier over Tom Burberry move the girl Saya nak buat dinding merah, jamu yang menarik untuk diri saya. Apa yang awak buat? Saya akan namakan bilik saya sepenuhnya merah jambu. Kedengaran hebat. Yes, sir. Ini hasil. Swirl, bintang di volume membina katil. Skru masuk, skru hampir siap. Tinggal untuk menghias ruang sedikit. Ada beberapa pelekat pelbagai pelekat dan mainan. Ya, bintang hebat. Ada buayan, langsir dan mainan lembut. Wah, itu sangat hebat. Ini rumah super saya. Ia sangat hebat di sini, seperti dalam cerita dongeng. Hydra ada idea. Saya sebol sirene elite, sir. Tahu ini pesantrennya? Selamat petang. Ini pesanan anda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini untuk awak. Selamat tinggal. Oh, saya penat. Jadi, apa yang kita ada di sini? Ya, cat hitam. Baiklah, saya tak perlukan penggelek ini. Saya akan buat dengan cara yang mudah. Dan sekarang saya akan sapu cat ini di dinding. Sedikit lagi dan sekarang dinding saya telah menjadi hitam. Betapa hebatnya. Jadi apa yang kita ada di sini? Cermin mata pembinaan kerana saya akan membina dan menggergaji apa? Ya, saya akan menggergaji sesuatu di sini. Hei, berhati-hati. Nancy, jangan risau. Sekarang saya akan tuai berisal seri ini nyaman. Semuanya akan berwarna hitam dan dalam gaya rock, katil, dinding dan dekorasi. Oh, itu hebat. Ia ternyata menjadi tempat yang sangat selesa. Saya suka. Saya akan sentiasa berehat di sini. Jadi, apa yang patut saya pakai? Ya, biru tentu tak sesuai. Saya patut beli pakaian lain. Hello, cepatlah. Oh, dia sudah sampai. Stylist kegemaran saya. Hai, masuklah. Dengar baik-baik. Kita perlu buat sesuatu tentang ini. Saya recover dia saya sering lihat sih madam. Saya akan mengajar notes. Ya, Friday once. Kita perlu sedikit sihir. Baiklah. Voila. Wah, lihat gaun ini. Saya seorang putri. Puan saya. Wow, Zakos, where is I doing gown? Okay, right, koi to me like kerepat. Ay, seorang putri sinar. At big way dengan bilik baru dari. Terima kasih banyak. Bila-bila masa, sayang. Saya pergi untuk koleksi baru. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Saya menawan.
Hey, saya juga ada idea. Jadi, ini tidak bagus. Ini juga buruk. Apa ini? Tiada yang sesuai dengan bilik baru saya. Tetapi saya akan selesaikan masalah ini. Jadi, saya ada tin semburan dan saya akan melukis terus pada t-shirt. Lihat, saya ada ABS yang hebat. Oh, ya ampun, kamu mengarut. Saya hanya berdasar humor cerah dan kita sudah selesai. T-shirt hitam yang sempurna dan kita perlu buat sesuatu dengan seluar saya. Pertama, kita perlu koyakkan mereka dan sedikit cat sembur. Ini akan jadi hebat. Adakah Anda benar-benar akan melakukannya? Sudah testo. Dan topi juga. Right? Penampilan saya hampir siap. Tapi ada sesuatu yang kurang. Saya ada paku besi ni. Sekarang saya akan lekatkan pada topi baseball saya. Saya suka si punya topi rocker yang hebat. Wow, ini keren dan rancing. Wow, lihat betapa kerennya saya. Saya seorang macho yang luar biasa. Ya, dari segi rupa yang hebat. Biar you ada stokin. Oh, lucunya. Dia sudah berkaki ayam, dia selesa. Hey, di mana stokin saya yang satu lagi? Apa nak buat? Mungkin di sini atau di sini. Saya tak dapat jumpa. Dan bukan di sini. Sangat menarik. Saya ada idea. Saya ada whistle yang hebat. Dan sekarang, datanglah kepada saya, anjing setia saya. Dengar, tolong cari stokin kedua saya macam ini. Ayo, saya percaya pada kamu. Adakah dia benar-benar akan menemukannya? Oh, lihat. Ya, ini gambar awak. Tidak. Anda telah menemui rahsia saya. Keluar. Jangan risau, saya takkan beritahu sesiapa. Dan sekarang saya ada babi ajaib. Itu dia. Dia sangat hebat dan namanya Babe. Dia baik dan pasti akan jumpa stokin awak. Mari kita cuba. Jadi, Piglet, Mari kita pergi. Lari ke sana. Ayo. ayo. Dia kelihatan agak lucu. Saya rasa seekor unicorn sesuai. Lihat, dia sudah menemuinya. Memang betul. Oh tidak, jauhkan ia dari saya. Okay, itu taklah teruk sangat. Ayah saya itu session VP saya. Oh, ayah tertanya-tanya siapa yang datang kepada saya. Mari kita lihat. Oh, tidak. Oh, hadiah ini bagus. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Miros your leader of yang ada di sini. Oh, ya, Fraser mainan lembut. Saya sangat menyukainya. Patrick si bintang dan seekor unicorn. Apa lagi yang ada? Oh, gula-gula. Sekarang saya akan bermain dengan mereka. Siapa yang akan minum teh dengan saya? Saya akan mengadakan pesta sebenar untuk mainan saya. Hooray, menjumpa satu. Saya juga ada idea. Saya ada kereta yang hebat. Sekarang saya akan buat sesuatu dengannya. Ia berwarna perak, sekarang akan menjadi hitam. Ia lebih baik begini. Saya akan mempunyai kereta punk yang sangat hebat. Nah, itulah yang saya maksudkan. Tidak akan bermain dengannya sekarang, tetapi saya akan menguruskannya. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda apa itu pesta T-Rocker sebenar. Reklama Perodaya! Apa yang awak buat? Ya, setepai besar. Kita perlu ulanginya lagi. Tidak, awak tidak. Datang sini. Beri saya alat kawalan jauh. Aduh. Oh, apa benjolan ini? Ia menyakitkan saya. Oh, biar saya bantu awak. Saya ada kit pertolongan cemas. Mari kita lihat apa yang boleh membantu awak. Tampalan sejuk ini, ia pasti akan membantu. Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa lebih baik. Lihat, ini coklat untuk awak. Sedap. Terima kasih banyak. Saya juga ada sesuatu. Awak mahu? Oh, terima kasih.